sebut sedekah ada dua jenis. Yang pertama dinamakan sedekah wajibah. Sedekah wajibah iaitu zakat. Iaitu zakat. Dinamakan sedekah wajibah. Dia sedekah juga tapi dia wajib. Adapun yang keduanya ialah sedekah biasa. Sedekah biasa lah. Yang sedekah biasa tu ada dua jenis lagi. Yang pertama dia panggil sedekah ammah. Yang kedua sedekah jariyah. Pertama sedekah ammah. Apa dah sedekah ammah? Tu yang kita beri pada orang minta sedekah. Tak tahu dia dapat duit dia buat apa, wallahu alam. Tak beli rokok isap habis. Dan tak dapat seringgit peti kami haram tak kena habis. Itu dia panggil sedekah ammah. Atau mungkin yang tentu masuk dalam tabung. Mana-mana tabung? Kita pergi kedai makan pun ada tabung. Di R&R pun ada tabung. Kita masuk tabung. Untuk apa itu? Mungkin untuk pembinaan surau. Mungkin untuk masuk poket orang yang sedia tabung. Itu dia panggil sedekah ammah. Adapun sedekah jariyah ialah sedekah yang menjurus kepada infak fi sabilillah. Untuk bina surau, bina masjid, bina sekolah. Itu dipanggil sedekah jariyah. Baik, beza antara dua tadinya, kelebihan dia dalam sebuah hadis Rasulullah Nabi sebut dengan sabdanya qala Rasul hassinu amwalakum bizzakah wa dawu mardakum bisadaqat. Yang bermaksud kata Nabi, kawal harta kamu, lindungi harta kamu dengan zakat. Berarti bila mana tuan-tuan keluar zakat, tuan-tuan bayar zakat, berarti tuan sudah kawal harta tuan-tuan. Orang nak curi pun susah. Orang nak rompak pun susah. Nak hilang pun susah. Sebab kita dah kawal dengan zakat. Agaknya orang kena rompak selalu tak bayar zakat. Kok lah bukan tu. Wallahualam lah. Nabi kata hasinu amwalakum bizzakat. Kawal harta kamu, lindungi harta kamu dengan zakat. Wa hassinu mardakum wa dawu mardakum, dan ubatilah penyakit kamu dengan sedekah. Rupanya, perbezaannya, kalau zakat boleh kawal harta kita. Kalau sedekah